Taiping dan naik safari antara zoo tertua di Malaysia di mana tempat generasi demi generasi datang mencipta kenangan. Sejak tahun 1961, satu tempat ini menyimpan lebih daripada sekadar haiwan. Ia menyimpan 1000 memori. Di samping itu, keindahan alam semula jadi dan paranormal yang cukup memukau di sekitar Zoo Taiping dapat menarik ramai pengunjung dari luar dan dalam negara untuk datang ke sini. Di sini, haiwan bukan sekadar dipamerkan, tetapi dijaga dalam habitat yang menyerupai alam semula jadi mereka. Bukan sekadar hiburan, tempat ini juga mendidik kita tentang pentingnya menjaga kehidupan liar untuk generasi akan datang. Dari dahulu hingga kini, Zoo Taiping terus berkembang. Namun, satu perkara yang tidak pernah berubah, iaitu kenangan yang ditinggalkan. Daripada kanak-kanak sehingga dewasa, semua ada cerita sendiri di sini. Setiap langkah penuh dengan pengalaman yang tak boleh dilupakan. 65 tahun berlalu dan 1000 memori terus tercipta. Apa kenangan anda di Zoo Taiping?